Sekarang ni memang saya tak ada rumah lah kan. Sebab rumah ni asal rumah yang saya bina dengan arwah. Tapi niat arwah kami nak wakafkan rumah ni. Saya terlibat dengan anak yatim ni lebih kurang 10 tahun tu. Saya tak terfikir pun satu ketika saya akan tak ada rumah. Saya sendiri tak ada rumah. Kalau ada, saya ada rumah tak apa. Rumah pun saya tak ada. Saya ada sebidang tanah. Saya rancang bina rumah ni secepat mungkin. Kalau boleh sebelum Aidilfitri rumah ni siap. Saya mula ingat dalam 100,000 macam tu kan. Kita lepas tu bila tukang bahawa mana dia tu ni dengan asrama lagi, dengan rumah lagi, dengan nak buat dapur Ustaz ingat murah kata. Buat dengan buluh boleh lah kata. Dengan bumbung pun dekat 40,000. Bila saya 40,000, ya Allah, mana aku nak cari? Nak duduk mana kan? Takkan nak duduk bawah pokok. Sendiri-sendiri tak ada rumah. Biar anak-anak nak menumpang macam mana. Tapi kalau saya ada rumah, tentu saya boleh bawa anak-anak. Saya besarkan dia kecil. Sampai sebesar ni, tak tahu kita nak buang. Hilang akal ke apa? Kita kasih sayang tu lain. Saya tak ada zuriat sendiri. Saya tahu perasaan anak-anak ni. Moga-moga Ramadan ni saya dapat berpindah duduk baru. Harap sangat. Harap sangat.